Bagaimana kita nak faham? Tiba-tiba mari ayat Yadullah, Wajhullah, Jambullah, Sa'ullah, dah. Ainullah tajri bi a'yunina. Balok tak habis lah sebut. Allah Allah. Tangan Allah, muka Allah, mata Allah, wajah muka Allah, asabi' Allah, jari jari Allah, saqullah, beti Allah, kemudian qadamullah, kaki Allah. Saya terjemah ni sebab saya Asy'ariyah. Kalau saya Asariyah Hanabilah Salaf tak diterjemah haram. Kama qala Imam Ahmad bin Hanbal, amirruha kama ja'at biduni tafsir wala tarjamatin. Kita lalu sebagaimana Nabi bawa bagi, tanpa tafsir, tanpa terjemah, tanpa translate. Tak boleh. Haram terjemah. Wajhullah, bukan muka Allah. Wajahmu, mukamu. Jadi gitu dah. Yadullah, bukan tangan Allah. Yadul kita, tangan kita. Tetap sikit salah. Antara Asy'ariyah yang mengikut salah dalam bab ni, Imam Al-Ghazali. Haram terjemah. Tak boleh. Haram terjemah. Tapi jumhur Asy'ariyah, jumhur ulama Asy'ariyah, dia kata tengok bahasa yang kita nak terjemah, bahasa ajam, contoh Melayu kita ni, ada tak penggunaan bahasa balaghah yang seperti Arab? Kalau ada boleh. Contoh bila kita orang Melayu ni dah dengar orang kata hulurkan tangan anda kepada pesakit buah pinggang. Contoh dah. Apa kita faham? Di jari pesakit buah pinggang ada tangan ni. Ini tu. Awak pesakit buah pinggang tak? Saya ada tangan ni. Pasal apa? Tadi dia ada umum hulurkan tangan anda kepada pesakit buah pinggang. Jadi kita pergi halang ni semua lah. Gerak tu kalau pergi halang kita semua mana mungkin Melayu dia tu. Dia Melayu hakiki dah. Melayu asli. Tak ada menengaji balaghah pun, memang orang Melayu kita faham dah dah. Hulurkan tangan anda kepada pesakit buah pinggang. Faham, bukan Allah tangan ke ni dah. Nah, Allah, apa? Kita apa ke pesakit buah pinggang? Hulur bantuan anda. Faham dah? Sama kak bila ada sedih-sedih ke bawa apa sedih. Apa? Ucapkan orang lain. Sabar, bawa hidup mati ajal maut jodoh di tangan Allah. Kayak gitu. Ada apa dia cerita Tuhan ada tangan dia. Bukan nak cerita Tuhan ada tangan dia. Tak ada. Dia tak ada. Kita cakap sabarlah Pak Mak, Allah ada tangan. Orang tu tak ada cakap gitu kan. Gitu juga. Dialah hina di mata manusia, asal kita mulia di mata Allah. Semua orang faham. Faham ke biji mata. Jadi oleh kerana itu ulama Asy'ariyah jumhur kata